Korang, hari ni aku nak bercerita pasal sejarah 4 kerajaan Melayu lagi. Kali ni negeri Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Okey, sebelum tu jangan lupa like, share and follow channel Remiza, okey? Pertama, kerajaan Kedah, negeri jelapang padi. Dahulu kala terdapat sebuah kerajaan yang diasaskan oleh seorang raja dari Parsi yang mengasaskan kerajaan Kedah. Kedah sebuah negeri yang sangat terkenal dengan hasil padinya yang melimpah. Orang Kedah bukan sahaja menanam padi tetapi juga menjalankan perdagangan beras, garam, damar, kapur barus dan emas dengan negeri-negeri lain. Dalam kerajaan ini, pemerintahnya digelar Sultan dan kisah-kisah sejarahnya direkodkan dalam hikayat Merong Mahawangsa. Selain pertanian dan perdagangan, orang Kedah juga sangat mahir dalam seni ukiran kayu yang digunakan untuk menghias rumah, istana dan masjid. Mereka juga terkenal dengan persembahan mek mulung, sejenis tatia tradisional yang masih kekal hingga hari ini. Kedua, kerajaan Kelantan, negeri Cik Siti Wan Kembang. Jauh di pantai timur semenanjung Malaysia, terdapat sebuah kerajaan yang pernah bergabung dengan kerajaan Patani iaitu Kelantan. Kerajaan ini wujud hasil daripada penyatuan dua wilayah oleh seorang putera raja tempatan. Pemerintahnya juga menggunakan gelaran Sultan. Kelantan menyimpan banyak kisah menarik yang diceritakan dalam hikayat Sri Kelantan. Hikayat ini mengisahkan tentang pemerintah negeri sejak zaman Cik Siti Wan Kembang dan Puteri Sandung. Selain itu, Kelantan terkenal dengan hasil seninya yang indah. Di sini, orang ramai mahir dalam membuat wang bulan, mencantikkan batik serta mengukir kayu untuk menghasilkan hiasan yang unik. Wang-wang yang dibuat sangat besar dan berwarna-warni, sering diterbangkan di udara sebagai sebahagian daripada budaya tempatan. Ketiga, kerajaan Negeri Sembilan, negeri adat Perpati. Di bahagian barat daya Semenanjung terdapat Negeri Sembilan, sebuah negeri yang unik kerana mengamalkan adat Perpati. Kerajaan ini diasaskan oleh masyarakat Minangkabau dari Sumatera yang berhijrah ke Tanah Melayu oleh Raja Melawar. Dalam adat Perpati, wanita memainkan peranan penting dalam pewarisan harta. Tanah dan rumah biasanya diwariskan oleh anak perempuan supaya mereka sentiasa mempunyai tempat tinggal dan tidak terabai. Di Negeri Sembilan, pemimpin dipilih berdasarkan musyawarah dan pembincangan. Mereka yang dilantik terdiri daripada ibu sokong, bapa, lembaga, udang dan akhirnya yang tuan besar atau yang dipertua besar. Orang Negeri Sembilan juga giat berdagangan, terutamanya dalam jual beli biji timah, sirih, kayu, garu dan kapur barus. Mereka juga terkenal dengan rumah tradisional yang mempunyai ukiran unik dan struktur binaan yang kukuh. Keempat, kerajaan Perlis, negeri Indra Kayangan. Di utara Semenanjung terdapat negeri kecil tetapi bersejarah iaitu Perlis. Kerajaan Perlis bermula apabila Sheikh Hussein Jamalullah dilantik sebagai pemerintah dan di sini gelaran yang digunakan bukan sultan tetapi raja. Walaupun kecil, Perlis kaya dengan warisan seni dan budaya. Salah satu seni tradisional yang terkenal ialah awang batir, iaitu seni penceritaan rakyat di mana seorang penglipur lara akan bercerita sambil memainkan alat muzik tradisional. Kisah-kisah yang diceritakan sering kali berkisah tentang sejarah, dongeng dan nasihat kepada masyarakat. So, bagaimanakah kerajaan-kerajaan ini berhubung? Pada zaman dahulu, kerajaan-kerajaan ini sering berhubung dan bekerjasama dengan negeri-negeri lain. Mereka menjalinkan hubungan kerana beberapa sebab utama. Pertama, mereka berkongsi bahasa dan budaya yang sama, jadi mereka lebih mudah untuk berkomunikasi dan berniaga. Kedua, kedudukan geografi. Mereka yang berdekatan memudahkan perhubungan, terutamanya melalui sungai yang menjadi laluan utama perdagangan. Ketiga, semua kerajaan ini menerima agama Islam dan pemerintah mereka berusaha mengembangkan ajaran Islam dengan bantuan para ulama.
Selain itu, mereka juga mengukuhkan hubungan melalui perkahwinan diraja, di mana anak raja dari satu negeri akan berkahwin dengan anak raja dari negeri lain bagai mengeratkan hubungan. Mereka juga bekerjasama dalam aspek pertahanan bagi memastikan negeri masing-masing tidak mudah diserang musuh. Kesemua negeri mempunyai pelabuhan dengan negeri lain seperti China, India, Arab dan bagi menjalankan perdagangan juga menjadi satu cara utama hubungan antara kerajaan. Dengan pelabuhan, mereka menjadi pusat perniagaan untuk perjalanan tempatan dan luar negara. Setiap kerajaan diperintah oleh seorang sultan atau raja yang berperanan sebagai ketua negeri dan ketua agama Islam. Mereka dibantu oleh menteri besar dan majlis mesyuarat kerajaan negeri dalam mentadbirkan negeri dan menjaga kebajikan rakyat. Di Kedah, Perlis dan Kelantan terdapat undang-undang rasmi yang dikenali sebagai Undang-Undang Tumbuh Kerajaan yang mengariskan hak dan tanggungjawab pemerintah serta rakyat. Setiap negeri dalam kerajaan ini mempunyai seni dan budaya yang kaya dan unik. Di Kedah dan Kelantan, seni ukiran kayu sangat terkenal dengan pelbagai motif alam Melayu menghias istana, rumah dan masjid. Selain itu, wayang kulit juga merupakan seni persembahan yang penting di mana cerita-cerita epik seperti Ramayana dan Mahabharata dimainkan menggunakan bayangan patung putih kulit di layar putih. Negeri Sembilan pula dikenali sebagai rumah tradisionalnya yang mempunyai reka bentuk unik di mana bahagian bumbungnya berbentuk V terbalik dan dihias dengan ukiran halus. Di Perlis, seni penceritaan dongeng rakyat awang batil masih dimainkan sehingga kini, di mana seorang pengelipu larut akan menyampaikan cerita sambil bermain alat muzik. Kelantan pula sangat terkenal dengan pembuatan guau yang cantik dan berwarna-warni serta batik yang bercorak unik dan digunakan dalam pakaian tradisional. Selain itu, Kelantan juga terkenal dengan pertukaran senjata tradisional seperti pembuatan keris yang berkualiti tinggi. Selain seni-seni mempertahankan diri juga menjadi sebahagian daripada budaya mereka. Silat adalah seni mempertahankan diri yang terkenal dalam semua kerajaan ini, di mana para pendekar mempelajari teknik penyerang dan bertahan menggunakan pergerakan yang lincah dan pantas. Okeylah, itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, follow and share Remiza channel. Okay, terima kasih kerana menonton tau. Bye.